pondok kecil di hujung kampung, ayah kandung Putih terbaring sakit. Ajal sudah hampir menjemput. Sebelum pergi buat selama-lamanya, sepatah pesan diucapkan. Pesan yang bakal menjadi pegangan hidup Putih selama-lamanya. Dengan perpergian ayahnya, Putih kini keseorangan. Namun kesedihannya tidak berhenti di situ sahaja. Datang pula Pak Merah dan anaknya Merah, membawa bersama sikap yang jauh berbeza daripada mendiang ayahnya. Mati pun. Setiap hari Putih dipaksa membuat segala kerja rumah tanpa membantah. Pagi itu dia diarah membasuh pakaian di sungai. Namun takdir mempunyai rancangan lain. Boxer kesayangan Pak Merah hanya dibawa arus. Dalam kebingungan dan ketakutan, sahabat baik Putih iaitu Alin muncul untuk menghidupkan tujuan. Kenapa kau bersedih? Jom cari sama-sama. Siapa yang ada di kawasan aktor ni? Saya tahu, Putih. Kamu nak cari apa? Saya cari yang ini ke? Betul tak? Atau boleh bagi tapi dengan satu syarat. Syarat apa tu tak? Kamu kena masak dah atas seminggu. Boleh tak? Tanpa mengaduh, Putih bekerja dengan penuh keikhlasan selama seminggu. Kebaikan hatinya tidak terlepas daripada pandangan Atuk Kebayan yang kemudiannya menghadiahkan sebuah kotak kecil sebagai tanda penghargaan bersama satu pesanan penting. Ini dok, sudah kemakan. Wah, sedapnya. Disebabkan kamu masak sedap hari ini atau masih kamu ada. Dah apa tu dok? Amin. Tapi ada yang satu syarat. Jangan buka sebelum balik rumah. Okey dok. Putih pulang ke rumah dengan hati yang gembira, tidak menyangka apa yang bakal ditemui di dalam kotak pemberian Atuk Kebayan itu. Pakcik, saya dapat hadiah daripada Atuk Kebayan. Wah, hadiah. Wah, Abang!
merah mula menguasai diri mereka. Tanpa berfikir panjang, merah bergegas ke hutan untuk memaksa atok kebaya memberikan kotak yang lebih besar. Bukan dengan hormat, tetapi dengan kesombongan. Oi, baju tua, bagi sekarang emas kau. Ish, kau ni tambah sungguh. Dah, pergi kau dari sini sekarang. Hihihi, tahu apa. Sesampainya di rumah, dengan penuh kegairahan, kotak besar itu dibuka. Namun, apa yang keluar bukanlah harta, sebalik padamnya sendiri. Begitulah akibatnya apabila kelamakan mengatasi kebaikan hati. Apa yang disangka nikmat rupanya menjadi petaka. Tidak lama selepas peristiwa itu, satu berita tersebar ke seluruh negeri. Raja sedang mencari seorang pemuda yang jujur dan berhati mulia untuk berkhidmat di istana. Jadi pegawai istana. Ampun tuanku. Di kampung ini ada seorang pemuda bernama Putih. Dia sangat rajin dan baik hati. Suara penduduk kampung menjadi saksi kepada kebaikan seorang pemuda bernama Putih. Kejujuran dan kesabarannya selama ini akhirnya membuahkan hasil. Putih, maju ke hadapan. Benarkah kau baik dan jujur? Benar, tuanku. Kalau begitu, saya latih kamu menjadi pegawai istana. Di hadapan raja, Putih tetap dengan pendiriannya, tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, sebagaimana pesan ayahnya dahulu. Sudah, saya sudah maafkan. Kita yang bersama. Kebaikan hati Putih akhirnya diiktiraf. Beliau dilantik menjadi pegawai utama istana. Sementara itu, Pak Merah dan Merah yang dahulu sombong kini insaf dan memohon maaf.